Ya guys, welcome back to my channel JB Style. Hari ni aku bukan ke channel JB Gaming, tapi aku ke channel JB Style. Okay guys, jadi hari ni kan aku nak buat reaction seram. Wow, apa tu yang seram? Kita akan reaction horror story POV. Horror story singkatannya. Jadi tanpa basa-basi tanpa itu, korang dah subscribe belum channel ni? Yang belum subscribe sila subscribe dulu. Terima kasih. Jadi kita akan tengok videonya. Let's go. Ini nak naik ni, okay. Wow. Banyak benda makan dah bawa. Okay, ada telefon. Okay. Security asam pedas. Okay. Dan sekarang dia tak tahu dah pergi mana ni. Yang nak pergi rumah kawan dia ke apa ke balik rumah dia pun saya tak tahu. Okay. Wow. Untuk dia punya grafik agak bagus je. Perlu saya tahu cerita ni. Tunggu. Itu riset aku tu. Aku baca lah. Asal tingkat 5. Oh, asal tingkat 5 salah jalan. Ni lah kan ni hantar makanan tapi salah jalan je. Okay. Kita kat jalan. Dan aku tak tahu apa yang ngeri sangat. Aku ni tak lah berani sangat, tapi tengok ni macam best pula. Jadi kita tengok saja horror story. Okay. Oh, makan tu. Benda tu aku tak nampak apa-apa tu. Cuba aku ulang. Okay. Kat sini di jalan. Tak ada apa-apa pun. Apa tu tapi burung ke? Burung gagak di pagi hari. Cakep. Tengok kalau ada belum subscribe lagi. Wedeh. Okay. Okay. Dia lift. Dia nak naik lift aku dah cinggut. Yelah kalau tekan button lift kita naik lift lah. Takkan tekan button lift nak naik tangga. Apa pasal dia tekan lift tu tapi dia taruh ni. Astaghfirullahaladzim. Ni cerita ni buat aku serang berapa emosi sekarang ni. Suara apa tu macam suara kepak-kepak. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. 497 mungkin ni. Okay. Banyak gila makanan dia bawa. Tengok ni aku pula lapar. Okay. Sakit sangat aku. Okay. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Tuk tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bagi salam aku jawab. Hey, babe. Hey, babe. Sorry, Dia lambat. nak kelap perempuan. Tunggu lama. Kata tunggu lama thank you support kasih invoice aku satu kat dalam. Kau check order betul ke tak? Aku check banyak kali Syul. Betul tak? Thanks support Thanks. Tak payah celak aku percaya kau. Hei di itulah. Aku tidur spontan. Jadi kita sah balik. Tu lah kata. Apa ni aku nak cakap kau Paiseh aku lambat. Ideal cakap aku kau OT. Ya, siapa tadi nama dia? Aku thanks support Thanks. Tu lah kata. Apa ni aku nak cakap kau Paiseh aku lambat. Ideal cakap aku kau OT. Deal. Kau tahu tadi tu nama panggilan aku tau. Nama aku Aidil. Kawan aku selalu panggil aku Dil. Walau weh. Aku tadi tu ni aku dah plan order aku nak hantar lain-lain semua. Habis ni aku macam push back. Sorry aku kesian kau balik kerja lapar.
Thanks. Okay, bye. Okay. Kasih review. Bye. Okay, last Sorry. Sorry guys. Aku terkejut tu. Apa benda tu? Oh my god. It's scary, man. Oh my god. Scary siang. Oh my god. Okay. Kita mula balik. Atuk. Aku nampak video kelak. Aku nampak video seram jadi kelakar pula video ni. Boleh. Aku tu mama kau boleh. Bunyi tu aku tahu tuk. Okey, aku okey. Sorry Aku okey. Sorry Aku tu baru kau Paisi Tak apa. Sorry. Aku call Aidil. Call Aidil. Call aku. Sorry. Jom sambil makan. Sorry. Okay. Thanks. Sorry sorry aku kacau. Kau tengah makan Oh, okay. Makan. Sorry. sorry. Tak nak. Thanks. Sorry kacau kau Makan. Sorry Aku tumpang mama aku kejap je. Aku nak call Aidil ni. Kau seorang kat rumah? Oh, dah tidur. Alamak, aku ganggu Okay. Aku tak nampak dah apa yang dibuka. Terang benar brand ni satu kalau boleh. Tidur. Kak, handphone dah bunyi tadi tu kak. Cas. Aku pening betul lah. Tadi aku tak tahu itu bunyi handphone apa. Babe, sorry kau pakai Android ke Apple lah? Android ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Okey, tu yang banyak apa? Oh, kat bilik kau. Sorry. Aku yang patut sorry. Aku ambil kat bilik kau. Aku takut Aidil contact aku. Aku tak boleh get lah dia call. Yang sebelah kanan Okey, sebelah kanan. Kau simpan kat mana? Okay, can. Thanks. Nak buka pintu bilik. Gelap gila bilik dia. Aku tanya korang lah. Korang jenis suka tidur dalam terang ke atau tidur dalam gelap? Sejujurnya aku ni suka tidur dalam terang. Sebab nanti dalam gelap aku seram. Lepas nanti korang abaikan je guru kat luar tu memang seranda dan hujan. Jadi korang ambil khabar, korang suka tidur dalam gelap ke suka tidur dalam terang ke suka tidur dalam gelap? Cuba komen kat bawah, okey? Jadi kita teruskan videonya. Lampunya macam kelap-kelip. Huda, mana kau letak charger dia? Left ke right? Left ke right. Ya. Abaikan je suruh guru kat luar tu. Okey. Aku tadi aku kunyah je. Oh my god. Benda tu. Bulang. Okey.
Guys, kita macam cari kabel tu yang tadi dia nak tu kan, cari kabel. Okay. Lepas tu macam ada bunyi. Aku tak, apa tu bunyi apa tu? Weh. Ma. Tiga. Aku lagi. Aku tergigil lidah. Sakit tu. Ada lagi kita semua ni. Ada barang. Stop. Okay sekejap So dia macam lama sikit. Tadi kan dia macam tengok tingkap tu lama-lama kan. Dan tiba-tiba ada kain putih lalu. Lepas tu tiba-tiba ada muka. Aku tak apa nampak jelas sangat. Muka dia macam kecil sikit Tutup tingkap. Ada Dah itu je. Lah. Itu je. Muncul kain putih lalu. Lepas tu ada muka kecil. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi tak. Lepas tu mati lampu ke. Tak tahu ada hai. Okay dah habis. Okay itu saja. Okay lah guys, sampai sini je videonya. Hari ni kita akan kalau korang nak aku reaction apa lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment dan share je. Tekan lonceng bawah biar korang boleh tahu aku upload video bila. Okay bye bye.